Assalamualaikum. Welcome back to my channel guys. Okay, hari ni adalah hari Isnin 15 hari bulan 9 2025. Hari ni aku nak buat vlog. Aku pun tak ada idea nak buat vlog apa. Cumanya hari ni aku penuhkan aktiviti aku adalah untuk mendobi, kemas rumah, apa semua. Sebabnya hari Khamis aku dah nak fly ke Korea insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa halangan, insya-Allah. Cumanya hari ni nak mendobi untuk nak packing baju. Lepas tu mungkin lepas dobi tu aku dengan wife aku mungkin nak pergi ke shopping mall untuk nak beli barang sikit, mungkin baju aku ke baju dia ke, aku pun tak tahu. Tapi kita tengok nanti macam mana. Sebab benda ni unplanned, tak ada plan apa-apa. Cumanya sekarang ni aku cakap dengan wife aku, alang-alang anak kita orang pun tak ada. Orang dah keluar dengan diorang punya pengasuh. Jadi korang tengok je apa yang aktiviti kita orang hari ni, okey? Ciao. Kopi sekarang dah RM8 lah. Tapi aku nak RM10. Ini lah untuk 30 kilo punya. Okay, sekarang dobi settle. Sementara tunggu dobi, aku nak pergi makan dulu kot. Jom lah. Okay guys, kedai tadi lauk banyak habis. Yalah, sekarang dah pukul 2 suku. Jadi aku sekarang nak cari kedai lain yang mana yang aku rasa boleh pergi makan kejap sementara tunggu kain. Okay, so kita orang decide beli ringan-ringan je dulu sambil menunggu dobi. Kita beli takoyaki ringan lah dulu, zaman jual takoyaki dulu kan. Sekarang ni 13 14 ringgit eh? 14 ringgit. 12 ketul. Dulu kita orang jual 12 ketul berapa ringgit? 12 ringgit. 7 Ha. ringgit. 12 ringgit tu 25 kot. Sebentar. Okay, not bad. Takoyaki dia dah macam full review lah kan. Dulu takut tak ada yang sos warna kuning ni, macam spicy. Cheese eh? Cheese ke spicy? Spicy kot. Dulu tak ada. Kita orang buat yang biasa punya lah. Tapi sekarang dah macam-macam apa jenis kan, orang berbagai kan. So lepas ni nak pergi mana? Tahu lah, banyak sangat kerja yang tertangguh. Ambil kereta, apa semua kan. Ni Shopee beli kan? Kat mana? Sunway ke My Town. Tengoklah ke arah Ceras sana. Air tak ada, tak boleh air. Dia tak ada vending ni kini. Ada. Semalam baju lain kan, hari ni baju lain. Sebenarnya semalam punya planning tu kita orang batalkan dulu. Sebab ada sedikit ada kerja lah semalam. Jadi hari ni kita orang sambung. Jadi kita orang sambung. Dan sekarang kita orang kat Mid Valley. Nak pergi makan kejap. Okay. So hari ni ada anak-anak aku. Rania. Hai. Adik. Okay, jom cari kedai makan jap.
Jadi sekarang ni we decide untuk mana chicken rice shop. Tengok kat sini. Okay guys, jadi kita orang sekarang ni decide untuk makan dekat chicken rice shop. Chicken rice shop kan ni? Chicken rice shop. Dan lepas makan nanti baru kita orang nak pergi ke atas untuk nak tengok kasut macam mana lah. Okay, tapi aku sebenarnya dalam keadaan ramai sangat orang macam ni agak jadi macam serabut sikit lah. Sebab ramai sangat pergi kedai makan sana ramai, pergi kedai makan sini pun ramai. Nasib baik kat sini ada tempat. Jadi kita makan dulu dan nanti dah settle makan baru kita tengoklah nak buat apa benda. So ada benda nak cakap? Ada. Apa kakak nak cakap apa? Cakap tak tahu. Tu pandang kamera lah. Kakak nak shopping. Kakak nak shopping ke? Cakap nak. Nak apa? Nak shopping makanan. Makanan? Ya. Okey. Kurantin. Nanti. Okey. Bye-bye kamera. Bye-bye. Bye. Muah. Wah. Okay guys, settle makan, alhamdulillah kenyang. Dan next adalah untuk pergi ke Esik. Jadi orang cakap dah makan ni barulah senang hati kalau nak berjalan. Ramai orang. Jadi let's go. Survey JD jap, tengok ada promotion tak. Tapi aku rasa memang tak ada pun. Kau tengok lah berapa ramai orang. Orang ni tak tidur rumah. Tak ada? Tak ada? Tu kakak nampak tu? Tu. Okey, dah sampai Esik guys. Semalam apa? Malam dah beli. Dah beli apa? Dah beli. Ya ke? Ni. Apa nak beli kasut lagi? Apa nak beli kasut lagi? Malam dah beli. Tahu kau tanyalah mama kau. Okay guys, sekarang aku dah dekat butik Esik ni. Oi, makin pening kepala. Dah sampai tak tahu pula nak yang mana satu. Macam aku sendiri dah pakai Esik. Kalau korang boleh tengok ni, aku so far pakai dah lebih kurang dekat 3 tahun lebih kot. 3 tahun lebih. Dan Esik ni bagi aku sangat selesa lah kalau untuk daily use, running, apa semua kan. Sebab dia macam ada bounce juga itu. Mula-mula aku ni macam teknologi kasut ni macam tak logik pula bagi aku. Tapi bila kau dah pakai sendiri, kau akan rasa macam kasut tu dia nak bawa badan kau kalau kau berlari.
Okey lah, sofa okey. Harga dia memang mahal, tapi orang cakap investment yang berbaloi lah kalau untuk kasut. Okay, settle kasut. Tengok. Okey tak kasut? Okey. Cantik. Aku tak tahu lah. Kalau lari Total dia meh. Dia berapa? base 10-11 tak payah lah. Pakai kasut mahal. Mesti yang kita lari. Laju mah. Few inches later. Mana cantik? Hitam. Coklat. Hitam. Coklat. Kakak, hitam ke coklat? Oh, dia pilih coklat. Ayah? Coklat. Kakak pilih coklat. Ayah? Okay guys, settle untuk bag now. Kata nak cari baju pula, baju seluar apa semua. Penat juga kan berjalan macam ni. Kakak, okey ke? Nangis-nangis kenapa? Ha? Dah boleh nangis guys sebab nak beli bag. Kecil-kecil dah beli bag. Aduh, pening aku. One eternity later. Kasut Asics, beg tangan, baju seluar. Tapi yang ni ada aku punya barang lah. Bini aku belanja. Katanya aku pun tak tahulah kalau dia claim balik je lagi. Ni lah. Adik nak pergi mana? Nak bumbun sini. Apa? Nak cakap bumbun sini. Nak bumbun sini. Adik nak pergi makan bumbun sini. Mana boleh. Tak boleh di sana. Boleh. Okay, pasal. Ayo. Hello. Ayo bumbun sini buat aja weh. Ayo. Ya Allah. Ayo. 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 Cakap. Okey. Jadi aku tak tahulah. Aku dah penat dah ni. Tapi sebenarnya bagus juga. Aku nak penatkan budak-budak ni. Bila budak-budak ni penat, malam nanti diorang senang tidur lah. Besok pun dah kerja. Kerja beberapa. Aku kau tengok ni. Sampai duduk lah dekat sini. Ni kakak. Nampak ni. Kakak. Okay guys, itu je vlog aku untuk hari ni. Untuk minggu ni lah. Aku akan cuba konsisten untuk seminggu satu video, satu vlog. Okay guys, jumpa di next vlog aku. Ciao.